Okey, korang tahu tak sekarang ni kamera smartphone kita ada 3 masalah besar yang masih lagi belum betul-betul settle. Tapi korang tahu tak Xiaomi sekarang ni dia tengah cuba solvekan benda ni melalui hardware tau dalam Xiaomi 17 Ultra. Okay, based on skrip aku ni, masalah utama dia adalah first kali adalah masalah HDR yang terpu ataupun terhad. Yang kedua adalah ketepatan warna dari segi color fringing ataupun bahasa saintifik dia chromatic aberration. Dan yang nombor 3 ni adalah zoom yang tak konsisten sebab smartphone sekarang ni dia bergantung banyak sangat dekat cropping tau. So dengan 3 masalah tu lah yang akan membuatkan fotografi korang rasa macam dia tak kena je kan. Tapi macam aku cakap tadi, Xiaomi dia kasih settle semua benda tu dekat Xiaomi 17 Ultra. Okey, benda ni aku perasan waktu aku pergi fotografi trip lah dekat Chongqing, China. Alah, bandar yang macam cyberpunk kan. Korang ingat korang ada dah dekat level bawah, tapi bila korang tengok lagi dekat ada bertingkat-tingkat lagi di bawah. Waktu tu aku perasan dekat Xiaomi 17 Ultra ni aku rasa macam ada benda lain tau dekat dalam tu. So, ini ada something not right ni. Tapi rupanya apa yang aku perasan adalah diorang menggunakan low-fit HDR dekat dalam Xiaomi 17 Ultra. So, aku macam pelik. Kenapa Xiaomi gunakan teknologi low-fit ni dalam smartphone Xiaomi 17 Ultra diorang ni? Okey, kita throwback masa mula-mula dulu. Okey, sekarang ni kita dah ada dalam 3 generasi tau dekat dalam kamera smartphone. First kali Xiaomi dia menggunakan multi-frame HDR. Lepas tu diorang pergi pula untuk ke generasi kedua iaitu diorang menggunakan DCG. DCG ni adalah dual conversion gate. Dan yang latest sekarang ni untuk third generation adalah Xiaomi dia menggunakan low-fit. Okey, sebelum tu korang perasan tak dekat smartphone korang sekarang ni, kalau smartphone korang ni kan, korang perasan bila korang ambil gambar kedai yang ada neon ke ataupun signboard biasa, bila ada subjek masuk dekat dalam tu, korang perasan yang mana yang belakang tu dekat signboard tu dia akan highlight korang tu, dia akan blown out. Dan bila korang cuba fokus pula dekat signboard tu, subjek pula jadi gelap. Masalah tu dia bukan masalah kamera kita yang tak pandai expose. Masalahnya adalah setiap pixel dalam sensor smartphone tu dia ada had limit cahaya yang masuk tau, yang dipanggil FWC iaitu full well capacity. So bila cahaya tu dia dah sampai limit kan, dia masuk dekat dalam sensor, kena sensor tu, boom, dia terus pecah. So low-fit ni dia apa tugas dia? Low-fit ni dia naikkan HUD tu. So sensor dia macam ada lebih sikit lah ruang dia nak jaga detail dekat kawasan yang terang. Korang faham tak? Alamak. Okey, mari sini aku bagi korang analogi. Okey, senang je. Korang bayangkan setiap pixel tu adalah satu baldi. Baldi yang korang jumpa dalam bilik air tu. Okey, baldi ni tugas dia adalah untuk tadah air hujan. Okey, baldi biasa dia mesti ada had tertentu punya. Okey, so bila hujan tu terlalu lebat kan, air tu turun, confirm air tu akan melimpah dan hilang macam tu je air tu. So itu kita ibaratkan adalah highlight yang blown out. So dengan adanya low-fit ni, baldi tu dia macam ada satu extra baldi dekat tepi dia tu. So bila air hujan dah penuh masuk kan, so air tu dia akan dialihkan dekat bekas tambahan. So kiranya walaupun hujan lebat, air masih boleh disimpan tanpa melempah. So macam tu lah analogi dia. Dia macam kira low-fit ni dia dapat mengekalkan detail dekat kawasan yang terang. Cuma kan bagi aku dia sayang lah sebab dekat low-fit tu dia hanya terhad dekat satu in sensor dia, iaitu senang cerita kamera utama dia lah. By the way, kita sebenarnya masih lagi dapat sama lagi tetapan kamera, itu total ada 3. Kamera utama kita ada 50MP, 1 inci sensor dengan focal length 23mm. Yang kedua kita ada 200MP dengan focal length yang baru iaitu 75mm sampai 100mm optical zoom. Dan yang last kali kita ada 14mm ultra wide dengan 50MP. Selfie pula kita ada 50MP dengan focal length 23mm. Tapi betul ke low-fit ni dia akan bagi betul-betul perubahan drastik dalam foto dan video? Aku boleh cakap yang mana korang tak nampak sangat pun, tapi benda tu dia function. Sebab low-fit ni dia sangat sesuai kalau korang berada dekat 4 situasi ekstrim ni tau. Yang pertama adalah backlit cahaya yang kuat gila. Yang kedua adalah sunset dengan matahari yang agak jelas. Yang ketiga adalah night video ataupun night fotografi dengan lampu LED yang kuat. Dan yang keempat adalah kontras yang tinggi yang biasa buat korang punya highlight pecah. Kalau generasi sebelum ni, DCG dia macam agak struggle sikit lah dia nak handle untuk situasi ni sebab dia masih lagi bergantung dekat FWC yang sama. Kalau korang pernah tengok ataupun korang pernah experience kan, bila korang ambil gambar ataupun ada satu gambar tu, bila belakang tu panas terik, habis semua jadi putih sebab dia blown out. So inilah yang low-fit cuba fix. Yang kedua, masalah yang Xiaomi cuba fix lagi adalah sekarang ni, aku rasa kau nak tahu benda ni, iaitu sekarang ni untuk Xiaomi 17 Ultra dia ada Apo chromatic. Yang biasa kau tengok dekat Vivo X series tu. Tapi apa yang membezakan kedua-dua Apo sama ada Vivo ataupun Leica adalah kamera brand yang Android salah kan. Setiap phone kan dia ada kamera yang collab masing-masing. Tapi yang bestnya apa yang Xiaomi Malaysia cakap dengan kita orang, Xiaomi nak dapat certified Apo by Leica ni adalah paling susah dekat dunia dan Xiaomi akhirnya dapat letakkan certified tu.
dekat Xiaomi 17 series. So, bila Xiaomi 17 Ultra dia ada certification Leica Oppo ni, aku boleh katakan one of the best jugalah. Tapi kan, kalau kita berbalik kepada main objektif kita sekarang ni, korang tahu ke tak apa maksud apochromatic tu? Jap. Itu aku ada explain tak pasal apochromatic ni, Cikoi? Ada? Serius? Ada. Dekat video Vivo ke apa? Dekat short video kan? Short video lah? Aku rasa tak apalah, aku explain je selagi lantak korang lah. Aku rasa yang orang tengok video ni kan, dia betul-betul nak ambil tahu. Aku rasa kalau yang tak ambil tahu, diorang skip kot video ni. Diorang skip kan, betul tak? So, untuk apochromatic ni sebenarnya apa tujuan yang diorang letakkan dekat dalam kamera smartphone ni? Sebelum tu korang kena tahu, Apo ni kebiasaannya diorang akan letak dekat lens telefoto untuk dalam kamera smartphone lah. Dia sebenarnya bukanlah tak boleh letak dekat modul kamera lain. Boleh je, cuma dia lebih sesuai dekat lens telefoto. Kenapa lens telefoto kena ada apochromatic ni? Sebab dia sangat simple. Okey. Kalau korang tanya aku kenapa, adalah sebab lens telefoto dalam kamera smartphone ni aku boleh katakan dia sangat-sangat kompleks sebab dia banyak optik lens yang involve dekat dalam tu tau. Contoh dia macam ya, kita pun tahu kan untuk smartphone sekarang ni dia menggunakan periskop, dan bila ada cahaya yang banyak masuk dekat optik tu kan terjadilah cahaya ada merah, biru dan hijau, dia bertembung dekat titik yang berbeza. Benda ni dia lagi ketara dekat dalam focal length yang panjang. Sebab tu lah aku cakap tadi, telefoto kena ada apochromatic. Untuk modul kamera lain macam kamera utama dengan ultra wide, dia boleh je diorang nak letak apo tu. Dia cuma dekat modul lain tu dia macam tak berapa nampak sangat tau. Tapi yang paling jelas sekali adalah dekat dalam telefoto. Sebab tu dekat certain kamera yang tak menggunakan apochromatic, korang akan nampak color fringing lah, ataupun bahasa sains chromatic aberration. Biasanya korang akan nampak ada garisan purple lah, ada garisan merah lah, ada garisan hijau lah. Benda tu yang aku rasa macam selekeh sikit. Tapi sebenarnya boleh je korang nak buang dekat dalam in post. Dan chromatic aberration ni dia akan lebih nampak dekat kawasan kontras yang tinggi, macam dekat tepi bangunan, ataupun dekat dalam pokok, ataupun dekat bahagian lampu pada waktu malam. Okay, so lensa apochromatic ni dia sebenarnya direka menggunakan elemen optik yang khas tau, supaya beberapa wavelength cahaya ni dapat difokuskan pada titik yang sama. So dengan cara macam ni, macam perbezaan pembiasan antara warna tu dia dapat dikurangkan lah dengan ketara. Hasil dia, gambar yang korang dapat, korang akan dapat kontras yang tinggi, warna yang tepat, tak ada color fringing dan ketajaman yang konsisten. Fun fact sekarang ni, kalau korang nak tahu, chromatic aberration sebenarnya untuk kita nak hilangkan memang 100% impossible. Memang mustahil dengan teknologi sekarang ni. Sebab dengan adanya teknologi sekarang ni, apa yang kita boleh buat adalah kita mengurangkan sebanyak yang mungkin dengan kita design optik yang lebih better ataupun guna image processing. Okey, yang masalah last kali ni aku rasa aku tak banyak sangat cerita kot, iaitu telephoto zoom. Okey, untuk sekarang ni, untuk korang yang nak tahu, untuk Xiaomi 17 Ultra sekarang ni dia dah menyokong untuk telephoto optical zoom sejauh 75mm sampai 100mm, dan ini merupakan the first smartphone yang boleh achieve focal length tu tau. Tak ada lagi smartphone lain yang boleh achieve tu, walaupun macam pendek je korang dengar, tapi ini first. Sebab kebanyakan smartphone lain dia menggunakan kaedah cropping tau. So bila Xiaomi dapat buat benda tu, nice lah. Dan aku ada tanya engineer diorang kan, kenapa diorang tak buat jauh lagi kan, 75mm sampai 200mm ke kan, nampak lagi best. Xiaomi engineer tu dia jawab simple lah, sebab dia ada limitation. Bila aku fikir balik, betul juga limitation kan. Kang bila diorang boleh je buat yang bila diorang bagi kamera bump yang tebal, korang pula bising, betul tak? So memandangkan Xiaomi 17 Ultra ni dia tidak menggunakan kaedah cropping untuk focal length tu, so dari segi compression depth dengan image korang tu akan dapat more detail lah. Itu yang best. Tapi macam aku cakap tadi, daripada 70mm ke 100mm tu dia punya focal length tu tak adalah besar sangat, tapi bagi aku is a nice start lah from Xiaomi. Walaupun sekarang ni dia the first smartphone, so dengan adanya focal length tu, mana tahu lepas ni brand-brand smartphone lain akan cuba improve lagi ke 75 ke 200 pula ke, kan macam ada persaingan yang lebih better. So itu 3 masalah utama yang Xiaomi cuba fix betul-betul dia orang masukkan dekat dalam Xiaomi 17 Ultra. By the way, kalau korang tengok video ni, dia sebenarnya bukanlah review pasal smartphone sangat, pasal review 17 Ultra. Dia lebih yang mana aku nak cuba ketengahkan 3 major upgrade ni dalam Xiaomi 17 Ultra. Tapi overall, best ke guna Xiaomi 17 Ultra ni? Bagi aku best je. Dia depend pada perspektif korang, apa yang korang nak achieve dalam sebuah smartphone. Aku tak rasa orang yang angkat Xiaomi 17 Ultra ni adalah yang betul-betul akan buat full gaming dekat Xiaomi 17 Ultra. Mustahil. Orang yang angkat 17 Ultra ni adalah orang yang social photography lah, yang suka ambil gambar, macam tu lah. Ataupun yang minat betul dengan color profile ataupun color sign untuk Xiaomi Leica. Ya, aku faham yang mana warna Xiaomi Leica authentic
sinematik ni tak ramai yang minat. Yalah sebab ada orang kata warna dia macam dull lah, warna dia macam tak naik lah. Tapi korang kena ingat, fotografi ni dia depend daripada perspektif orang. Sebab kalau korang tanya aku, Leica style ni dia punya tone mapping ni dia lebih kepada cinematic sikit, vibe dia ke arah soft dengan true colour. Sometimes kan, for me, kalau semua benda kalau kita nak truly vibrant ke apa benda, aku rasa fotografi ni dia akan boring. Serius boring. Yalah kalau macam aku ni, bila tengok semua gambar sama je, vibrant, colourful je, so dia macam bosan lah. Bagi aku dia tak ada karakteristik lah, ataupun dia tak istimewa dalam foto dengan videografi gitu. Okay guys, so itu dia. Thanks selepas dengan aku dengar aku membil pasal masalah apa yang Xiaomi fix dekat dalam Xiaomi 70 Ultra. And aku rasa cukup panjang lah ni aku explain pasal 3 masalah besar ni kan. So macam biasa guys, korang akan jumpa aku dalam next video, ataupun bila-bila lagi korang akan jumpa aku, dan aku akan jumpa korang dalam next video yang akan datang. Bye bye.